Siapa kat sini pengguna Veloz yang kereta dia bila kita masuk P, handbrake ni dia tak jana secara automatik. Maknanya kita nak kena tarik, baru dia punya handbrake tu aktif. Hari ni saya nak ajar macam mana nak tukarkan daripada manual kepada automatic. Maksudnya bila kita masuk P, automatic electric parking brake ni dia akan aktif. Cara dia senang je. Bila kita parking, kita dah tarik sekali kan, kita tarik lagi sekali. Dalam masa beberapa saat sampai dia keluar macam ni. Shift interlock tadi. Lepas tu bila kita pergi mana-mana, contoh kita dah tarik handbrake lah, bila kita masuk P, dia akan automatic. Jadi semoga membantu. Yang mana belum follow, boleh follow. Terima kasih.